akan memperinci isu pertanggungjawaban atau accountability, isu etika dalam penggunaan dan melibatkan juga developers, pembangun dan pelaksana, deployers sistem AI. Oleh kerana ia merupakan satu pendekatan dan ikhtiar baru, ia juga memastikan bahawa undang-undang yang ada sekarang harus terpakai dan boleh dilaksanakan. Jadi di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), undang-undang itu harus mampu dilaksanakan. Jadi dua aspek, satu dari sudut yang ditanya oleh Muhammad Ampang yang melibatkan soal masukan atau yang ditelan dalam sistem AI, dan yang kedua yang sedia ada iaitu yang dimuntahkan atau yang dikeluarkan dari apa yang dihasil kerangka dari masukan yang sedia ada dari sistem AI itu dalam beberapa ikhtiar dan pendekatan penemuan baru. Ini memang ada dalam undang-undang yang sedia ada iaitu Akta Hak Cipta 1987 yang mesti dilaksanakan dengan berkesan